Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bertemu kita lagi dalam kelas Bahasa Melayu hari ini. Okey, hari ini kita nak terangkan tentang kesalahan ejaan penggunaan penjodoh bilangan. Okey, ayat yang pertama, sebahagian orang penduduk. Tak perlu nak letak perkataan orang, sepatutnya cukup sahaja sebahagian penduduk. Sebab penduduk tu dah memang orang tahu, orang. Tak payah nak letak orang. Okey, seterusnya, perpaduan perlu dipupuk dalam sebuah masyarakat. Apa yang salah kat situ? Penjodoh bilangan sebuah tu tak perlu nak diletakkan di situ. Cukup perpaduan perlu dipupuk dalam masyarakat. Dan yang ketiga ialah setiap orang warga negara. Warga negara ni memang orang dah tahu orang. Tak perlu nak letak orang warga negara. Cukup setiap warga negara. Okey, bye-bye. Sampai jumpa lagi. Dadah.